slide yang ketiga kita akan pilih jawapan lah. Ya, kita akan pilih jawapan. Jadi jawapan dia B kan. Baik, cikgu-cikgu akan warnakan di slide yang ketiga ni. Slide yang ketiga ni cikgu-cikgu akan warnakan jawapan B. Klik pada kotak jawapan. Klik warna hijau lah sebagai tanda jawapan. Begitu juga untuk bulat ni, cikgu tukar kepada warna hijau. Ini adalah jawapan dia. Seterusnya, kita akan masukkan jam. Di slide yang kedua tadi, kita akan masukkan jam. Cikgu-cikgu just type timer countdown. Search. Di sini ada timer countdown. Cikgu-cikgu boleh masukkan. Sekejap ya. Baik, kalau dia jadi macam ni, cikgu-cikgu boleh detachkan audio daripada background. Dia akan jadi macam ni lah. Letakkan countdown di sini. Ini 5 minit. Lama kan? Jadi kita akan ambil countdown yang 2 minit. Countdown kita dah tulis kat sini 5 second. Pastikan cikgu-cikgu ambil video ya. 5 second. 5 second. Cuba yang ni ni 5 second. Kalau jadi macam ni, cikgu tekan sebelah kanan, detachkan video daripada background tu. Jadi kat sini kita akan ambil 5 second. Letakkan di bawah ni untuk timer dia. Baik, kita boleh playkan dia. Sorry, dia tak gerak. Dah gerak ya. Kita tengok ya. 4, 3, 2, 1. Jadi di sini cikgu boleh tarik lah. Bagi samakan dengan kita akan lihat masa dia. 5, 4, 3, 2, 1. Dan cikgu akan nampak jawapan krokodil. Baik, dekat sini kita akan masukkan pada jawapan dia, kita akan animatekan dia. Animatekan dia, jadikan dia macam itu ya. Perhatian yang itu jawapan dia lah. Unggroup dulu. Masukkan animate untuk bulatan tu, popkan dia. Kat situ ya. Dan cikgu boleh groupkan semula. Kenapa saya group? Supaya dia akan satu di sini. Maksudnya layernya tak banyak lah. Jadi seterusnya kita dah ada timer, kita dah ada jawapan dan kita akan masukkan music. Musiknya cikgu tengok di sebelah kiri ni ada audio. Jadi kita akan masukkan music di sini. Cikgu boleh buat pilihan lah. Untuk masukkan music, letakkan dia ni timer ni. Masukkan di sini ya. Music dah ada lah. Jadi kita boleh pasang. Sepatutnya ni animate ni dia ada berkelip-kelip di sini ya. Kalau tak cukup ni, cikgu akan ambil yang ni pun boleh. Cikgu tengok. Ya. Jadi murid akan nampak lah di sana. Baik, untuk timer ni cikgu boleh pilih bunyi ya, bunyi. Kita akan search audio timer. Timer audio. Kita boleh masukkan yang ni. Pastikan dia duduk sama dengan slide yang kedua ni ya.
untuk pastikan bunyi pada minit tu. Okey. Jadi kat sini tekan di sini cikgu boleh tinggikan volume timer tu kepada 200. Okey, sekali lagi cikgu tengok. Pasang. Okey. Jadi selepas cikgu letak timer masih di bahagian audio. Okey, cikgu masukkan bunyi tepuk tangan ni, dipanggil clap lah. Hand. Clapping hand. Okey, tekan ni. Okey, cikgu akan masukkan di sini. Okay, dia akan bunyilah. Okey, ke sini cikgu boleh turunkan audio dia. Okey, sikit saja. 80 lebih. Baik, kita akan play semula. Baik, untuk menambahkan animasi, cikgu boleh tambah animate di sini. Tekan dan animatekan dia. Okey, kataan ni cikgu boleh ambil yang ni. Okey. Seterusnya yang ni, banyak-banyak ni cikgu boleh animatekan dia. Cikgu boleh klik animate di sini. Animate. Okey, kita ambil yang ni. Gambar ni. Ini kita boleh ambil yang ni. Okey, yang ni pun. Okey, kalau cikgu nak samakan style dia, just cikgu copy art style ni. Tak di sini. Dan boleh ambil juga style ni, copy di sini. Sebagai animate dia. Okey, kita akan tengok lagi sekali. Okey, jadi dah quiz kita. Okey, di sini cikgu boleh tambahkan untuk menarik. Ambilkan lagi animate-nya. Contohnya, saya ambil animate yang flicker. Okey. Jadi cikgu boleh tengok balik. Okey, jadi video tu nampak lebih menarik lah. Okay, bila cikgu dah puas hati, cikgu akan play lagi sekali yang terakhir. Okey, sekarang bila cikgu dah puas hati, cikgu boleh pergi dekat share di sini. Okey, ambil download dan pastikan dia ada MP4 lah. Ya. Cikgu boleh download sebagai MP4 dan download. Dia akan tunggu beberapa minit lah. Okey, bila dah siap, cikgu tengok di bahagian download dan cikgu akan dapat lihat. Okey, begitu saja. Okey, sekian daripada saya. Bye.